Habis tu nak jawab ni, reka. Tanya apa tadi? Tai lembu, najis lembu, lepas tu buat dinding rumah. Sebelum saya jawab, saya nak tanya siapa yang buat tu? Tengoklah YouTube, negara luar. Negara luar biar dia. Sini tak buat kan? Biar dia. Itu jawapan budak-budak. Nak bagi happy-happy sikit. Okey, baik. Najis lembu dia buat bangunan dan sebagainya. Boleh atau tidak? Itu dibakar dulu Dibakar. Tengok mana ni? Anak pun tak pernah tengok pun. Betul. Simen daripada tai lembu. Dia campur tai lembu dengan apa tu? Oh, anak jahil banyak lagi lah ilmu-ilmu macam ni kan. Haji lagi tahu pada anak. Okey lah. Let's say ada berlaku dan di tempat kita atau orang Islam buat macam mana? Okey, najis ni tuan-tuan. Akan kita bincang dalam najis mutawassithah nanti. Di mana najis ni dia ada banyak lah mutawassithah ni. Balik pada najis lembu ni. Lembu ni ialah haiwan yang halal dimakan. Di mana najis dan kencing juga haiwan yang halal dimakan, khilaf para ulama. Adakah ia najis atau tidak? Begitu ulama kata ia najis. Mutawassithah. Di mana ia kalau kena mesti basuh lah. Dan tak boleh dimunafaatkan, termasuk jual beli. Nak buat dinding tak boleh najis ni. Haji masak apa? Syafi'i kan? Jangan buat. Buat kena kecam. Ya. Sebab baiklah kalau ada bahan yang lain, janganlah kita buat. Kalau tak ada bahan lain, tak boleh buat apalah. Tapi tanya mufti dululah. Tanya orang lebih tahu atau bagaimana kan. Ya. Kejap dulu nak jawab, tak habis lagi ni. Itu pendapat majoriti ulama dan of standard mazhab Syafi'i, ia mesti dibersihkan, tak boleh dimanfaatkan, jual beli tak boleh, nak buat bangunan tak boleh ya. Tapi kalau nak buat baja untuk tumbuh-tumbuhan itu boleh lah. Tak ada masalah sama sekali kan. Ini buat dinding rumah. Tempat duduk kita kan. Satu pendapat ulama lagi, dia kata najis haiwan yang halal dimakan dan kencing ia juga, ia kata tidak najis. Ya. Maksudnya kalau kita kena, kita tak wajib basuh lah. Memang dia kata tak najis. Ini segelintir ulama, terutama dalam mazhab yang lain. Mazhab Ahmad ada pendapat tu. Ya. Sebab tu kalau kita baca buku-buku furu' lah. Ada seorang ulama mazhab Syafi'i, nama dia Al-Imam At-Tabari rahimahullah. Tapi bukan pentafsir kitab Tabari tu. Ini Tabari lain lah. Tapi ada ulama Syafi'i nama Tabari. Ya. Ini disebut dalam buku fiqh Syafi'i tu, Al-Ma'lawi. Anda tak baca buku tu lah. Tapi anda pernah tengok lah. Cerita-cerita tentang ada ulama yang mengambil pendapat ulama daripada mazhab yang lain di atas sebab-sebab tertentu. Di mana Tabari ni, tak silap nama dia Tabari lah ya. Dia masuk masjid, ngangam dia nak masuk masjid, burung berak atas baju dia. Memang semayang dah. Jadi dia pergi semayang juga. Habis-habis semayang, member marah dia. Pasal apa mu semayang? Kena tarik burung ni. Dia pun kata, ana hambaliyul mazhab. Aku bermazhab hambali. Dandan dia tukar mazhab. Apa maksudnya? Maksudnya, najis-najis haiwan yang halal dimakan, burung-burung, lembu of course, kambing of course, dia ada khilaf. Adakah ia najis atau tidak? Nanti kita akan bincang lebih sikit lah dalam tausiah tadi. Dan saya tak tahulah unfortunately ke very unfortunately ke, sebagai ulama model memilih pendapat itu. Termasuk ulama tuan-tuan lah, Dr. Sukordawi dalam fiqh tahrah beliau, dia memilih najis-najis daripada haiwan yang halal dimakan ada tidak najis. Di atas dasar-dasar tertentu. Dan yang paling kuat sekali dia kata al-bara'atul asliyah. Asal sesuatu itu adalah suci. Kita nak kata dia najis mesti ada strong evidence, mesti ada dalil yang kuat. Di mana tidak ada dalil yang betul-betul kuat yang boleh mengatakan bahawa najis-najis, termasuk kencing juga haiwan halal dimakan itu ada najis. Mereka dalil-dalil yang umum saja. Itu adalah dia punya argumentation. Balik pada yang tadi, kalau ikut majoriti tak boleh lah. Kalau ikut minoriti yang pegang pendapat ia bukan najis, maka ia bolehlah nak buat bangunan, hatta nak jual beli pun. Cuma yang jual beli ni kita dah ubah dah. Kalau dulu hatta mazhab Syafi'i pun jual beli najis tak boleh walaupun haiwan halal dimakan. Tapi dalam konteks masa, termasuk syarah buku Al-Wasi Imam Ghazali oleh ulama top nombor 1 hari ni, Ali Qaradawi pun dia kata ikut mazhab Syafi'i jual beli najis
haiwan halal dimakan, kambing, lembu, kita nak jual, dia kata tak boleh. Tapi pendapat yang lebih kuat atau lebih baik pada hari ni ialah dibolehkan. Jadi tengok, kalau ikut majoriti tak boleh, ikut minoriti boleh. Tapi personally, ni hak saya sendirilah. Sebab elaklah. Melainkan kalau tidak ada bahan yang lain. Kerana benda-benda macam ni kita kena elak juga. Boleh? Cukup tu aku Raza. Kau ada nak tanya lagi? Tanya lagi Tom Yam Aku Raza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan majlis kita atas kafarah dan surah Al-Asr. Bismillah.